Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Syukur Alhamdulillah kita dapat jumpa hari ini Sabtu 11 Julai ke 12? 11 Julai 11 Julai. Saya doakan tuan-tuan semua sihat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Saya tak update geopolitik petang ni. Kita free flow ya. Malam saya update geopolitik. Sebab tak banyak yang berkembang berbanding update semalam. Cuma ada 1-2 update kecil ya. Terutama penjumpahan kapal. Malam kita update lah. Petang ni kita free flow je Sabtu. Tengoklah apa-apa topik yang tuan-tuan rasa yang selalu follow dan biasa dengan free flow kan. Kita discuss lah semalam pasal apa? MDD kan, Major Depression Disorder. Lepas tu kita ada bincang pasal mengendalikan perbalahan keluarga apa semua. Saya tengoklah apa-apa topik yang tuan-tuan yang dah biasa, yang dah tahu stream lah. Cuma geopolitik saya update malam nanti pukul 9. Sebab hari ni saya seorang je kerja. Ilham on the way tolong saya. Malam saya update sebab kita akan tengok penjumlahan kapal sebelum perang, penjumlahan kapal semasa 107 hari perang dan penjumlahan kapal yang keluar daripada Selat Hormuz dalam tempoh 27 hari ceasefire. Lepas tu kesan-kesan dia. Lepas tu ada data ekonomi yang dikeluarkan DOSM ataupun Jabatan Perangkaan yang membolehkan tuan-tuan melihat kembali perkembangan yang membabitkan kita semua sebab kali ni data DOSM ni adalah data pengguna yang datang daripada kumpulan pembelian rendah dan data yang akan menyumbang pada ekonomi negara adalah SME yang akan melajukan semula pencapaian pertumbuhan ekonomi 4 ke 5%. Mereka yang berada di Johor selamat menunaikan tanggungjawab yang akan berakhir 1 jam lagi. Di mana setengah kawasan peti mengundi dah tutup. Tapi 1,114 peti mengundi akan tutup pukul 6 petang. Setakat tadi saya tengok kemungkinan besar sasaran Suruhanjaya Pilihan Raya 70% keseluruhan rakyat Johor daripada 2.3 juta orang yang layak mengundi ni keluar mengundi, insya-Allah akan tercapai. Jadi tahniah kalau dapat capai 70% dan saya rasa dalam pukul 9-10 kita dah dapat dengar keputusan penuh. Tapi saya tak akan komen tentang politik tempatan. 1,600 orang, tuan-tuan tak ada apa nak buat ke? Oh, ini dah tuan-tuan dah komen tapi saya tengah tak jalan. Sekejap saya tengok. Okey. Kalau ada apa-apa yang tuan-tuan nak tanya, bolehlah kita buat. Sebab saya tak ada admin nak pin komen. Sebab saya bersendirian hari ini dan Ilham baru on the way. Nasihat mereka buat gaji kecil. Gaji kecil saya nasihat ni saya rasa gaji sederhana dengan gaji besar yang lebih complicated. Sebab keberasaan kemampuan tu, kalau gaji kecil tu dah memang berasa tak mampu. Selalunya ketelanjuran berbelanja yang sangat tinggi adalah gaji sederhana. Yang mana kawalan perbelanjaan menjadi rumit. Kalau gaji kecil saya fikir tuan-tuan dah biasa dah hidup dengan gaji kecil kan. Selalunya gaji sederhana 4,000 dan ke atas. Dan mereka yang bergaji besar 8,000 dan ke atas yang selalunya akan mengalami algoritma perbelanjaan yang sangat teruk kerana satu adalah perasaan yang ingin memiliki yang besar. Lepas tu komitmen hutang yang ada dan kemudiannya komitmen kos sara hidup yang meningkat. Kalau gaji kecil anda mungkin merujuk pada RM3,020 ke bawah yang digariskan sebagai mereka yang berada dalam pendapatan B40. Kalau kita refer pada rujukan tu lah. Tapi saya kata nasihat pada gaji kecil general lah. Maksudnya faham lah gaji tuan-tuan kecil. Lepas tu beberapa keupayaan yang tuan-tuan nak kena utamakan. Macam saya sekarang ni kami dah melalui semua orang yang berada dalam industri penjualan macam saya dah mengalami 3 bulan gangguan algoritma perniagaan yang teruk. Disebabkan daya beli yang menurun. Satu adalah kerana perayaan hari raya, kemudian ada perayaan cuti sekolah dan juga cuti sekolah dan juga raya haji. Kemudian tiadanya dana baru yang dikeluarkan. Hanafi tak apa, gaji 1,700 tenang, hutang tak ada kan. Kebiasaannya kalau tanya saya lah, orang yang biasanya dia gaji kecil, dia berasa tenang, sebenarnya yang paling unsing. Dia try to cool down diri dia. Sebab
secara realistiknya kalau 1,700 anda boleh hidup tenang dan tak ada hutang, Malaysia tak perlu berfikir panjang lah. Berarti saudara adalah orang patut kerajaan ambil jadi contoh bagi membolehkan rakyat Malaysia kemudiannya menjadi teladan pada anda, dan kita tak perlu tingkatkan keluar daripada garis gaji kecil RM3,020 kerana anda berjaya hidup tenang. Tapi secara logiknya 1,700 dengan anak bersekolah dan 1,700 dengan kos makanan yang ada, tak munasabah orang gaji 1,700 boleh mengalami kehidupan yang tenang, kecuali anda mempunyai tasawur ataupun memahami tasawur kehidupan. Kalau logik untuk saya 1,700 tak boleh. Pekerja asing pun yang tinggal di Malaysia pun tak mampu gaji 1,700. Pertama adalah kalau anda hidup di rumah yang dibantu oleh kerajaan, flat yang anda sewa kan, kemungkinan besar antara 100 ke RM200. Dan kemudian kos makanan untuk dapur anda RM30 sehari. Kali 30 hari RM900. Kemudian anak anda bersekolah lagi. Dan kalau anda memilih jalan kaki pun kan, saya fikir tak ada munasabah. Jadi 1,700 adalah kos yang telah pun diteliti. Di Malaysia ni tak mencapai kepiawaian kualiti hidup. Jadi kalau anda pilih hidup tenang tu, saya fahamlah. Dia panggil tenang dengan kecukupan ni lain. Ada orang menderita, dia pilih untuk tenang. Tak apalah, dia dapatlah ketenangan. Tapi ketenangan bukan bererti kemajuan. Banyak orang bertenang. Saya nak ajar tuan-tuan, tenang dalam istilah agama dan tenang dalam istilah manusia. Tenang dalam istilah agama ni adalah boleh menerima hakikat kehidupan. Itu boleh menerima hakikat kehidupan. Tenang dalam taksiran manusia ni, okey je lah, apa berlaku pun ikut je lah. Dia ada dua benda je, saya tak terima tenang tu dalam terminologi umum. Jadi 1,700, RM3,020 adalah digariskan sebagai garis mereka yang berada di bawah paras pendapatan yang tidak mencukupi. RM3,020 dan ke atas bahawa kerajaan anggap mencukupi. Jadi kalau tuan-tuan kata 1,700 boleh tenang, saya rasa tuan-tuan yang patut jadi model kepada rakyat Malaysia, dan kita boleh mengawal tekanan yang mengalami dalam negara kita ni adalah kerana kita letak garis RM3,020 adalah garis sebagai di bawah pendapatan yang memenuhi piawaian kehidupan. Jadi saya tak ada komen lah. Saya rasa mungkin cara tuan menafsir kehidupan. Sebab tenang ni, 1,700 ni saya rasa rumit. Duduk kampung rumah tak sewa, okey lah Hanafi, kena bagi tahulah. Kata duduk kampung rumah tak sewa, keliling kampung ada sayur, semua ada. Jadi tak semua orang sama dengan awak. Dan jangan buatlah satu statement yang kemudiannya boleh menjadi misleading. Misleading ni maksudnya 70% daripada penduduk di Malaysia dan orang Melayu adalah semi-urban dan urban. Semi-urban ni separuh bandar dan bandar. Di mana semi-urban ni dah tak ada dah tanah sendiri. Mereka berhijrah ke pinggir-pinggir bandar, berarti mereka menyewa rumah ataupun mereka terpaksa beli rumah. Dan urban, mereka yang tinggal dalam bandar yang mempunyai kos yang lagi rumit. Maka saya jelaskan kepada tuan-tuan, tak sama untuk mengatakan kasut yang kita pakai adalah kasut yang umum untuk orang lain pakai. Dan 1,700 pun saya fikir kata satu masa ketenangan tu akan terjejas bila anak masuk sekolah menengah. Kalau tinggal di kampung, rumah tak payah. Sebab masuk ke sekolah je, kos dia telah menjadi sama standardized. Kemudian bila anak sambung belajar di universiti, kos dia jadi sama standardized. Maksudnya seorang yang menanggung anak belajar, universiti berada dalam kawasan urban dan suburban, kos di bawah universiti juga adalah sama. Menjadikan gangguan algoritma terhadap pendapatan akan terasa bila anak dah masuk ke sekolah menengah dan kemudian anak masuk ke universiti. Sebab saya pun pelihara anak saya 4 sampai ke pengajian tinggi. Dan saya boleh rasa lah bila 3 serentak berada di universiti, 4 serentak berada di sekolah menengah. Tapi saya oleh kerana ekonomi keluarga diuruskan oleh isteri, di mana semua gaji saya ni cut bank daripada isteri. Baki-baki isteri bayar rumah, bayar KC, usi saya urus semua. Kemudian saya dapat gaji saya. Ini isteri saya beritahu, ini gaji abang lebih berapa. Itulah yang saya belanjakan. Jadi sejak 1996 bila kahwin, 1994, 1996 isteri saya berhenti kerja sebagai pegawai bank. Saya serahkan pada isteri saya untuk uruskan. Jadi saya dapat rasa lah. Tapi kecekapan tu adalah kerana isteri yang menguruskan. Jadi dia tahu bagaimana nak mengawal keadaan kasut saya memang tak mungkin lah. Dan saya pun hanya mampu membeli rumah sendiri pada tahun 2010, iaitu pada usia saya 43 tahun.
dan tabungan saya berada dalam KWSP kira-kira 14 tahun. Itu pun kerana sekretari saya sedar. Saya ada sekretari ketika saya menjadi senior vice president di TB Al-Hijrah. Dia mempunyai mandat untuk buka semua surat-surat rahsia saya. Jadi bila datang penyata KWSP, masa tu saya tinggal rumah flat je dekat blok 24. Blok 54, seksyen 24 Shah Alam. Rumah flat kecil 3,680 meter persegi. Jadi bila sekretari saya buka, dia tengok akaun 2 saya tu dah ada 230,000. Dia kata, "Cik Janak, kenapa tak boleh beli rumah? Ni akaun 2. Saya kata, "Saya pun pening nak bayar bulan apa semua." Dia kata, "Tak ada. Ini kalau dah beli rumah-rumah, saya boleh carikan rumah yang boleh beli tunai." Jadi sekretari saya, Sharifah Sulaiman ni, tengok satu rumah lumayan apartmen yang saya beli pertama kali saya masuk sini. Itulah harga. Jadi saya bayar akaun 2, beli cash rumah tu. Saya duduk 4 tahun. Bila dah rumah saya, flat saya tu ada lift. Dia 14 tingkat dia lift. Dia masa tu dah bertaraf apartmen dah. 3 bilik 725 square feet. Saya belilah cash dengan akaun kedua je. Saya tak ada pening kepala apa. Dia uruskan semua, ambil lawyer, saya beli. Kemudian anak saya membesar dan rumah saya ni, isteri saya gemar bela kucing. Anak saya ni pula, saya tak dapat banyak masa dengan anak-anak saya. Saya teringatlah kata bekas timbalan ketua pengarah di BKL pada tahun 2002. Dia kata, kalau kita nak belajar anak kita ni sayang sama manusia, peliharalah haiwan. Kalau anak-anak kita ni boleh menyayangi haiwan, berkongsi ruang dengan haiwan, bertanggungjawab atas haiwan, maka dia akan lebih bertanggungjawab dengan manusia. Jadi masa tu anak saya kecil kan, saya pun teringat pesan dia ni. Saya pun belalah seekor kucing, 2 ekor kucing, 3 ekor kucing. Berkucing-kucing lah sampai akhirnya saya ada sampai 30 ekor lebih kucing. Sekarang saya ada 15 ekor kucing. Nak bolehkan anak saya ni yang tak dapat saya didik kerana saya bekerja sibuk, maka kita pelihara kucing. Jadi anak saya kena jaga. Jadi kebab kata falsafah daripada bekas timbalan ketua pengarah Dewan Mendaya Kuala Lumpur ni, dalam satu kes ketika saya jaga edisi siasat adalah pembunuhan ke atas haiwan. Jadi dia kata kat saya, "Zainal, kita kalau nak meningkatkan kualiti manusia ni, setiap orang ni kena ada pelihara haiwan. Kalau anak-anak kita boleh berkongsi ruang dengan haiwan, boleh menyayangi haiwan, boleh bertanggungjawab dengan haiwan, boleh menjaga hak-hak haiwan, keluar dia pada rumah besok, pastilah dia akan menghormati manusia yang lain." Jadi saya belalah kucing. Bila bela kucing tu lah, isteri saya ni yang daripada takut kucing, anak-anak saya ni cintakan kucing. Kemudian saya pun adalah sikit gaji yang okey. Dan saya pun fikir kata, rumah saya dah boleh naik ke harga 330,000 kalau saya jual tunai. Dan kebetulan kondominium yang saya beli sekarang, duplex yang saya beli sekarang ni, guru yang membelinya tu dipindahkan ke Sabah. Dan kota dia kekal untuk Bumi Putra. Market price dia masa tu dah 800,000. Dia terpaksa jual pada harga dia tawar pada kota Bumi Putra. Jadi saya belilah tu, saya dapat 575,000. Rumah yang sekarang ni value dia dah 1060 juta, 1.60 million. Saya beli rumah tu dalam tahun 2014. Itulah saya pindah sebab nak perlukan ruang tingkat 2 tu. Duplex ni dia 2 tingkat dalam kondominium untuk jaga kucing. Jadi anak saya membesarlah dengan haiwan. Jadi saya lalu semua prosesnya. Daripada bergaji kecil, makan dengan beli barang pasar malam. Kami kena atur telur dengan ikan waktu 4 tahun pertama saya berkahwin. Jadi saya dapat rasa lah, bukanlah saya cakap kata sekarang saya macam lepas bernafas, daripada masa tak cukup nafas dulu pun, di mana kita pergi pasar malam dan beli sayur dalam pinggan. Sayur yang jual dalam pinggan simpan di peti ais. Jadi saya fahamlah kata RM3,500 bagi mereka yang memiliki 2 anak adalah nafas yang selesa. Sebab saya menulis buku ni, ada kajian mengenai miskin bandar yang sangat serius, dan saya membentangkan tentang miskin bandar ni dalam forum-forum yang besar. Orang masih lagi lah. Cuma sekarang saya dah tak aktif lah. Dulu masa saya jaga aktif miskin bandar di Kuala Lumpur ni, 2012. Dalam pasar ke pasar ni, 2 bab ni saya menulis tentang kedudukan kewangan, data kerajaan dan juga keadaan anak-anak yang tinggal di kawasan PPR, Projek Perumahan Rakyat, yang dapat makan 2 kali sehari. Ini kajian yang dikeluarkan oleh oleh UNICEF. UNICEF keluarkan kerajaan, Dr. Philip Alston datang bawa pasukan dia kaji di Malaysia dengan masuk ke 22,000 rumah di sekitar Lebah Kelang. Dalam kajian tu barulah tahu anak-anak orang yang tinggal di PPR ni akses makanan berkualiti dia 2 kali sehari. Maksudnya pagi dia makan apa ada je.
dengan menggunakan kaedah sarapan tradisional, biskut ke roti ke apa. Dia makan kualiti tengah hari, dia makan kualiti malam. Menjadikan pertumbuhan kanak-kanak kurang gizi ni sangat tinggi. Ni saya buat kajian yang saya bentangkan kepada 360 penjawat awam yang berkaitan dengan kedudukan miskin bandar ketika dijemput oleh kerajaan untuk bagi talk tahun 2019 dan 2021. Jadi saya fikir kata tak mudah untuk kendalikan 1,700 walaupun tinggal di luar bandar. Apabila sampai fasa kalau tuan-tuan ada 4 anak dan anak tuan-tuan masuk ke sekolah menengah serentak. Itu je lah saya boleh bagi tahu. Tak semua orang akan dapat nasib macam anak CEO. Saya cerita tuan-tuan sekarang ni dalam keadaan serius. Tuan-tuan dengarlah dalam keadaan serius. Bahawa bila saya jadi ketua di corporate sector, salah satu benda selain daripada menyusun strategi corporate sector adalah mengendalikan pekerja. Saya jelaskan bahawa peratusan tinggi kemerosotan pekerja berlaku apabila mereka mengalami tekanan ekonomi. Maksudnya seorang tu, prestasi kerja dia terjejas bukan kerana pejabat sahaja. Prestasi kerja dia terjejas adalah kerana beban ekonomi. Beban ekonomi sebab itulah saya sentiasa mengingatkan kaki ketangan saya sejak saya jadi bos. Satu adalah jangan merayakan majlis perkahwinan dengan berhutang. Ini selalu saya ulang. Jangan merayakan majlis perkahwinan dengan berhutang. Kedua, saya kata ketika anda muda, dia orang berusia 27 tahun, dia orang kerja dengan saya keluar universiti 24. Jadi eksekutif dapat gaji 2,700. Mereka kerja-kerja lama dengan kenaikan 5% ke 7% setahun, mereka dapatlah 3,000 lebih. Jadi mereka nak beli kereta. Jadi mereka beli kereta, zaman tu kereta boleh buat 9 tahun loan. Jadi dia akan spend pada kereta dia RM600-700. Setiap kali saya nak kena sign dokumen pengesahan gaji untuk dia apply loan. Saya akan nasihat, ni 27 bila nak kahwin? Dia kata 2 tahun nak kahwin. Saya kata ni dah tanggung kereta, dengan duit minyak dah jadi 1,000. Dengan duit minyak dah jadi 1,000. Jadi nilai susut pendapatan kamu nanti bila kahwin lagi pula. Sekarang saya kata, saya akan tanya, sekarang kan duduk dengan siapa? Dia duduk dengan kawan sewa rumah, berapa bayar? 300. Satu hari kamu kahwin, kamu akan bayar sewa rumah sendiri. 800 kalau kamu duduk rumah flat biasa pun di Kuala Lumpur. Kerana saya base di pusat Islam. Jadi apalah. Dia beli kereta, lepas tu nak kahwin. Bila nak kahwin, nak buat majlis di Dewan Felda, nak buat majlis-majlis besar lah. Yang membuatkan dia datang lagi borang pada saya. Nak buat loan mudah, personal loan dengan bank rakyat. RM30,000 ke RM50,000. Interest 4% ke 4.5%, nak kena bayar lagi pula RM600 sebulan. Berarti akhirnya, 40% daripada gaji mereka adalah menyelesaikan hutang perkahwinan dan menyelesaikan duit kereta. Belum masuk lagi pinggan dah apa semua. Menyediakan meja makan bila dah berkahwin. Nak berkahwin pula murah rezeki, setahun pertama dapat anak. Jadi kita dapat lihat peserta ni waktu dia pekerja ni, waktu dia bujang, dia perform. Kerana keseluruhan fokus dia adalah diri dia dan pekerjaan. Tapi dia datang keluarga dan keluarga tu tercerut oleh kewangan. Dia ada banyak masalah. Prestasi kerja dia selain daripada kita terpaksa mengalami gangguan algoritma sumbangan waktu kerana dia ada tanggungjawab dengan keluarga, kita tak boleh tahan dia kerja lebih masa. Dan kita tak boleh panggil dia pada bila-bila masa kerana dia ada komitmen berkeluarga. Dan kemudian prestasi dia akan merosot. Bila saya buat investigation dan buat penilaian, sebahagian daripada anak muda yang mencapai usia 30 tahun, ketika tahun pertama dan kedua mereka berkahwin, dan kemudian tahun pertama yang kedua mereka mengalami kejutan mengendalikan pendapatan. Kerana tiada kenaikan gaji khas bila kamu dapat satu anak, tiada kenaikan gaji khas bila kamu berkahwin. Di Malaysia ni orientasi dia, itulah gaji kamu. Jadi bila mereka dah sampai ke tahap tu, saya selalu ada masalah dengan pekerja 30-an yang baru berkahwin dan baru dapat anak. Walaupun prestasi mereka ketika bujang tu sangat bagus dari segi komitmen time dan fokus. Saya tak kisahlah kehilangan waktu. Berartinya mereka ni habis news saja pukul 9 mereka nak kena balik. Sebab ada rumah. Menjadi suami yang baik kena balik awal. Kalau mereka ada kerja 5 hari seminggu, saya tak boleh panggil bekerja pada hari ke-6. This a family day. Work and life balance. Work and life balance. Tapi sebenarnya life balance tu telah menjadikan work mereka terjejas. Kerana life balance ni ditafsirkan kepada rekreasi, pemilikan nilai-nilai hidup yang telah ditentukan oleh apa dipanggil sebagai society judgment ataupun society rules. Iaitu kena ada kereta, ada rumah pergi bercuti kan. Dan saya dapat tengoklah kemerosotan mereka berlaku adalah kerana hutang. Dan ketegangan rumah tangga ketika mereka berusia, anak dah masuk 1, anak dah masuk 2, 5 tahun pertama. Ketegangan rumah tangga menyumbangkan lagi kepada kemerosotan bekerja. Jadi saya advise lah kepada tuan-tuan untuk faham. Untuk faham ini adalah aliran trend yang saya lihat. Saya kerja 26 tahun, semua corporate sector.
Dan saya jadi pekerja bawahan 4 tahun je. Tahun 1999 saya dah jadi manager. Tahun 2005 saya dah jadi CEO. Sampailah saya pencen. Tahun 2020. 15 tahun pengalaman saya di high level management. Jadi saya nampak. Sebab saya pula dengan orang ni saya prihatin. Sebab saya jadi leader, you become a good leader. You want to become a good leader, you have to become a good human first. Jadi bila saya cek, itulah masalah dia. Jadi kadang-kadang saya suka ingatkan tuan-tuan bahawa peralihan hidup yang sangat mendadak ni, tak ada ruang selesa. Sampailah kita dah biasa dengan mengatakan bahawa salah satu yang akan mencerut kita, kalau kita memilih dengan mengatakan hari ini kita dah ada selesa, hari ini kita dah ada ketenangan. Kita menang daripada apa yang kita anggap dari segi agama, kita lah orang yang bagus. Kita dah hidup tenang, kita dah hidup redha, kita dah hidup zuhud. Kita boleh menyebutnya, tapi benarkah ia berlaku? Itu soalan dia. Kita boleh menyebutnya, tapi benarkah ia berlaku? Kalau saya katakan, tuan-tuan, hidup saya sekarang cool je. Saya dah hantar anak. Ya, saya boleh sebut. Tapi benarkah ia berlaku? Persoalan yang kalau kita bercakap depan kamera ataupun kita buat komen depan kamera dengan kita berada depan cermin. Benarkah dia berlaku? Jadi, apakah benar ia berlaku tu rumit untuk kita jawab. Jadi, selalunya bila saya jumpa dengan kawan-kawan sampai sekarang, ataupun hospital minta saya ambil orang untuk jadi kaunseling. Saya tak ambil dah, saya dah sibuk. Dulu kalau ada kalangan pelajar-pelajar yang mengalami gangguan psikiatrik ataupun gangguan psikologi dan terjejas pendidikan dia, mereka ni jadi anak angkat saya. Termasuklah yang saya cerita semalam, seorang doktor yang sekarang bertugas, dulunya mengalami gangguan psikologi yang sangat serius kerana dibesarkan dalam keluarga yang ibu bapa dia bercerai dan bapa dia ni memburu ibu dia untuk pukul. Jadi dia hidup dengan tidur di bawah katil hostel kerana ketakutan. Tapi alhamdulillah hari ini pulih sepenuhnya dan menjadi doktor pakar bedah kanak-kanak. Doktor di hospital kanak-kanak dan sekarang nak menuju. Yang bahaya apabila kita menerima keadaan di keliling kita tu adalah sebagai in denial. Berarti kita sebenarnya tidaklah setenang yang kita sebut. Kita tidaklah sebahagia yang kita sebut. Tapi untuk mengelakkan kita rumit berfikir, maka kita tanam dalam diri kita, aku okey. Aku okey lah. Hinggalah aku okey tu sampai ke tahap kita dah melampaui titik terperanjat. Iaitu ketidakokian tu. Dan ketidaktenangan tu dah menggelembung menjadi belon yang tak lagi boleh menampung udara penafian. Masuk lagi udara, dia akan pecah. Iaitu udara kita mengatakan kita bahagia. Jadi zon selesa ni kena jaga. Zon selesa ni kena jaga. Sebab tu redha dalam pengajian tasawuf, ataupun kita kata zuhud dalam pengajian tasawuf, ataupun kita kata hal-hal yang bersangkut dengan tauhid dalam pengajian tasawuf ni, kita tak boleh telan dalam keadaan kita tak faham keadaan dia. Kita tak boleh faham keadaan dia. Sebab tu dalam satu temu bual satu perbualan lisan saya dengan Hafizul Faiz, waktu saya nasihat dia, Hafizul Faiz menggunakan balik temu bual tu. Saya kata dekat Hafizul Faiz, apa yang saya belajar daripada ayah saya adalah ayah saya sentiasa tenang. Dia balik anak-anak lapar, dia boleh balik beras 1 cupaan. Mak saya hanya boleh buat bubur. Orang Kedah kata muai, nak banyakkan makan. Yang dia beli sedikit sawi ataupun apa-apalah yang boleh bagi banyak makan muai. Ayah saya tenang je balik. Ayah saya tenang. Tak ada siapa yang kami pada usia kanak-kanak tahu ayah saya susah. Ayah saya sentiasa tenang. Pergi kerja buruh di ID, gaji dia 200 lebih. Tahun 1970-an. Dia kayuh beca. Habis kerja office hour pukul 4 waktu tu, dia kayuh beca. Pukul 11 malam, 12 malam balik rumah. Dan kami terpaksa menanti sebab ayah saya ni struggle makanan, gaji bulan tu boleh bayar hutang je, nak balikan makanan ni kena bergantung pada duit dia kayuh beca. Jadi malam kalau dia balik, ada rezeki dapatlah beras. Kalau tak ada, kita akan tidur dalam keadaan berlapar. Kalau ada je, kita lega. Sebab mak saya akan masak. Jadi dengan perkara tu saya kata dekat Hafizul Faiz, kenapa lelaki menjadi suami yang tenang? Kerana dia menelan semua kepedihan, kerana kepedihan tu tak boleh dikongsi kepada siapa-siapa. Itu menjadikan kenapa ayah-ayah kita dulu tabah. Ayah-ayah kita dulu orang yang tidak mengeluh. Tak sama macam sekarang, kita ada media sosial kan, semua benda kita boleh keluhkan. Zaman di mana orang Melayu ni 40% hidup dalam keadaan kemiskinan. Sekarang 4%, 2.9 data baru. Dulu 40%, tahun 70-an orang Melayu ni hidup dalam kemiskinan. Dipanggil sebagai kepedihan, itu adalah perkara biasa. Jadi ayah kita tak berkongsi pada orang. Kalau dia mengungut pada anak dia boleh faham ke saya berusia sekolah rendah. Dia nak mengungut pada isteri. Isteri dia dah faham dah pun, tapi tak boleh nak membantu mak saya. Jadi ayah-ayah dulu ni, dia memiliki ketenangan yang kita sebut berkualiti tinggi ni. Kerana dia betul-betul boleh berserah dengan Allah.
Sebab dia tak boleh cerita. Dia jumpa semua orang susah. Dia sama-sama kayuh beca. Dalam Alostar ni berpuluh-puluh biji beca. Dan pengayuh beca ni ada pengayuh beca sepenuh masa. Ada pengayuh beca yang selepas habis waktu bekerja lari dan berkayuh beca. Dan kayuh beca ni 20 sen daripada pusat bandar pergi stesen bas lama. 30 sen pusat bandar pergi ke stesen bas baru. 50 sen stesen pusat bandar pergi ke hospital jauh. Bapak saya ni kalau pergi ke hospital dapat 3 kali dia mesti kena berehat. Sangat letih. Daripada pusat bandar ni maksudnya daripada Pekanbaru tu nak pergi ke hospital besar Sultan Bahya. 3 kali je dapat dia akan berhenti letih. Awak tengoklah dalam Google berapa kilometer. Jadi orang dulu tenang dia ni bukanlah satu yang bersifat tinggi kerana dia tak dilatih untuk bercerita tentang kesusahan. Sebab siapa nak dengar? Semua orang sama susah. Maka generasi ayah kita ni, dia menelan segala bentuk ketenangan jadi tabah. Sebab dia no space untuk merungut. Sekarang ni kita sikit pun kita merungut. Gaji kecil kita merungut, harga barang naik kita merungut. Apa semua kita boleh rungutkan. Sebab merungut is common, normal. Orang normalizekan merungut ni. Orang normalize ni, apa kita punya healing ni. Orang normalizekan segala benda kita punya protes. Dan kita akan dapat apa dipanggil sympathisant, apa dipanggil they share the same interest. Seorang ni bagi tahu, orang lain komen bersetuju, dia kata share the same interest. Menjadikan orang boleh berbangga-bangga dengan kesusahan dia. Orang boleh berbangga-bangga dengan penderitaan hidup dia. Orang boleh berbangga-bangga dengan beban yang dia tanggung. Tapi zaman dulu tak ada siapa nak diceritakan. Jadi, bila ayah saya tua dan kemudiannya saya dah bekerja. Ayah saya masih bekerja. Ayah saya bekerja sampai meninggal. Dia berhenti kerja kerajaan, dia kerja dengan bapak saudara saya, Rahman Brothers. Dia jagalah bapak oleh kerana arwah Rahman Brothers ni dijaga oleh ibu saya. Masa dia kecil kan, ponggong dia pun ibu saya basuh apa semua. Dia pun nak membalas jasa ketika dia menjadi salah seorang millionaire Melayu dalam industri kereta. Dia ambil bapak saya kerja dengan dia kerana orang yang amanah. Satu kerana, yang kedua adalah kerana nak membalas jasa ibu saya. Jadi bapak saya dah hidup senang. Tapi selalu jumpa saya. Jadi bila tahun-tahun sebelum bapak saya kembali ke Rahmatullah 2004, ayah tokek kata 1998 tu sampailah tahun 2000-an tu, saya selalu dengan bapak saya. Bapak saya datang ke rumah saya di Shah Alam. Sebelum saya pindah dan beli rumah, saya duduk di flat dia di Shah Alam. Satu yang saya akan ingat bila saya keluar dengan bapak saya kan, bapak saya suka pakai Seiko 5, jam Seiko 5. Sebab apa? Dia kata itulah jam yang engineer dia pakai. Dulu zaman bapak saya bekerja, dia selalu nampak engineer dia. Engineer ni ketua lah bagi buruh DID ni, ataupun zaman sekarang dipanggil MADA kan. Jadi bapak saya bawa lah pergi bandar sebab jam tu tak ada model baru. Dan paling banyak second hand jam tu jual di Kota Raya. Acuk nama tokai dia, Acuk Cina tu, dia jual dia banyak jam. Saya beli bapak saya satu. Bapak saya hanya membeli kenangan je. Kemudian waktu tu saya tak main bandar lagi. Cargo pen ni hanya dikeluarkan oleh Camel. Jadi masa zaman bapak saya bekerja sebagai buruh di MADA, cargo pen ni semua dipakai oleh engineer. Engineer ni semua pakai cargo pen. Jadi bapak saya teringin nak pakai cargo pen tapi dia tak mampu beli. Saya bawa lah beli cargo pen. Camel, masa tu Camel keluar banyak cargo pen. Bapak saya pakai. Jadi saya jelaskan kepada tuan-tuan. Masa bila saya besar tu, baru saya ingat, dulu masa bapak saya balik kayuh beca malam, beras tu beli dulu segenggam, 2 genggam lah kita kata. Secupak kan. Sekepoi, secupak banyak. Sekepoi, 2 kepoi ni nak makan 7 anak dia dan suami isteri. Mak saya buat bubur. Saya belajar tu, saya cerita dekat Hafizul Faiz, kenapa ayah-ayah kita lebih tabah daripada kita. Dia tak perlu healing. Ayah-ayah kita tak reti kenal cuti. Ayah-ayah kita tak reti kenal pergi ke belakang sungai duduk lepak. Ayah-ayah kita tak ada kursi untuk berehat. Apa yang ada dalam hidup ayah kita adalah lena apabila dia letih, berjaga untuk mencari rezeki. Lena hanya untuk menyelesaikan letih. Itulah satu-satu yang terbaik yang Allah bagi pada mereka, iaitu dapat tidur. Buka je mata, ya kita kena bekerja. Dia tak sempat tengok buku sekolah kita. Yang dia nak pasti kamu pergi sekolah. Sebab dia kena keluar cari duit. Kan? Dia kena keluar cari duit. Dia tak sempat nak tengok kita boleh membaca atau boleh menulis. Kerana bila dia balik tu je 2 pagi, boom, dia kena lena. Sebab esok 6 pagi dah kena bangun. Masuk kerja pada waktu tu 7 pagi, 7.30 pagi. Bapak saya sebagai penyapu sampah di pejabat DID. Dia cakap pada Hafizul Faiz, kenapa orang lelaki ni dulu kita boleh contohi dia menjadi tabah? Sebab kita belajar daripada bapak-bapak kita. Yang mana bapak-bapak kita ni, mulut dia tak ringan untuk cerita susah. Mulut dia tak rajin untuk membebel. Mulut dia tak rajin untuk mengeluh. Mulut dia tak rajin sebab dunia pada waktu tu tidak mengizinkan hal demikian. Who care? Siapa peduli?
Jadi saya kata ketabahan itulah tak ada pada kita. Kerana kita tak melatih diri kita untuk menyimpan ketabahan, kita rungutkan ketabahan, maka kekuatan kita hilang. Dia tak menjadi otot pada jiwa kita. Segala ujian berat yang kita tanggung kan, kita luahkan, maka dia tak menjadi otot kepada mental kita. Maka itu yang kita cerita koyak, rapuh, healing kan. Dan saya masih ingat, ada satu kali, empangan Pedu ni di bawah Mada. Empangan Pedu Kedah ni di bawah Mada. Majlis Mada yang jaga empangan Pedu. Jadi, satu kali ni, pekerja-pekerja ni merayulah kepada engineer. Engineer bapak saya ni baik, nama dia Wong. Baik, saya sangat hormat lah. Bapak saya pun menceritakan engineer dia ni sampai sekarang. Walaupun bapak saya kuat perkauman. Tapi pada engineer dia, Mr. Wong, dia tak pernah buruk kan. Jadi pekerja-pekerja Melayu ni pergi jumpa Mr. Wong. Supaya semua lori-lori yang ada dekat Mada ni, bawa anak-anak keluarga Mada ni nak pergi tengok empangan. Sebab dekat empangan tu ada pintu bulat air tu. Vung, dia tembak kan. Dua lubang empangan yang tembak air tu kan. Itu je yang kami cerita. Jadi satu kali Mr. Wong tu izinkan. Tapi hari yang nak pergi tu, kami tak ada duit nak sediakan nasi. Mr. Wong tu kata, okey, dia benarkan pakai semua kenderaan yang ada di Mada. Boleh bawa keluarga Mada. Pergi bercuti untuk tengok air dekat empangan Pedu. Itu je. Pergi berdiri dekat empangan tu tengok. Hari yang nak pergi 2-3 kali, bapak saya dah gelisah. Sebab tak boleh nak buat nasi lemak bekal ni. Sebab dalam perjanjian tu, Mr. Wong kata, Mada tak boleh lah bagi makan. Dia hanya boleh guna sign dia tu untuk minyak dan kenderaan tu bergelak keluar. Padahal yang sebenarnya bukan dalam tugas. Tapi atas ihsan dia sebagai seorang engineer ketua. Jadi, saya terpaksa lah pergi pinjam beras di rumah orang. Bapak saya ni kayuh pergi ke anak bukit. Jumpalah dengan abang ipar dia. Pinjamlah beras. Bawa masak. Jadi itulah pertama kali. Tahun 1977, saya dalam darjah 4. Pergi dan melihat air yang keluar daripada empangan tu. Laju bulat dua lubang daripada empangan Pedu tu. Dan itulah percutian yang kami alami menjadi orang miskin. Yang mana itulah tahun sekali yang saya dapat lihat. Orang pergilah ramai duduk dengar bunyi air. Dia adalah percutian yang sangat luar biasa. Saya adalah percutian yang sangat biasa. Dengar bunyi air tu keluar kan. Dan semboran air tu besar keluar daripada empangan. Turun dan kemudiannya mengalirlah dalam sungai Muda Kedah ni. Dalam sungai Pedu Kedah ni. Jadi saya masih ingat wajah ayah saya pada waktu tu. Dia kata dekat saya, jangan pergi depan, ikut orangnya. Dan saya pakai itulah waktu ayah saya berehat. Dia naik atas truk di ID tu, dia tidur. Maksudnya beban yang ditanggung oleh ayah. Dan ramai pun ayah-ayah yang tidur. Bagi kami duduk, lepas tu engineer yang jaga di empangan Pedu dan pekerja yang jaga di empangan Pedu, jagalah budak-budak anak orang-orang daripada headquarters ni. Sebab kami di Alostar. Apa yang dibuat? Ayah-ayah ni semua tidur. Sebab melihat air tu tak akan memberikan dia ketenangan pada beban hidup, beban yang dia tanggung. Nak datang tadi beras tak akhir beban, besok balik pun air empangan tu tak akan menyelesaikan hutang sekolah, duit sekolah anak-anak pergi, penat lagi nak kayuh beca, gaji yang tidak kecukupan, bil api yang dipotong. Ada yang setengah pergi tu pun rumah dia tengah bergelap, bil api dipotong. Jadi ayah-ayah ni tidur. Jadi saya kata pada Hafizul Faiz, kenapa ayah-ayah dulu tabah? Walaupun mereka tidak berpendidikan tinggi. Kerana mereka dilatih kerasnya kehidupan ini untuk kamu hadapi. Bukan untuk kamu rungutkan. Kerana kamu rungutkan, keadaan tak berubah. Kamu dapat sokongan daripada orang, kamu dapat begitu, orang faham kamu, orang faham kamu. Kefahaman tak menyelesaikan. Disayangi, dikasihani, tidak mengubah realiti hidup. Jadi bila saya bawa ayah saya makan yong tofu di sebelah dulu kita boleh beli barang dalam bentuk dozen yang banyak. Saya lupalah nama mat tu di sebelah section 13 Shah Alam. Sebab saya duduk rumah saya di Shah Alam. Saya bawa ayah saya makan yong tofu. Dan saya tanya pada ayah saya, sampailah masa ayah saya tua di Makro, thank you. Di Makro dulu kan. Kan Makro ada food court yong tofu. Kita nak beli barang dozen-dozen dekat Makro di Shah Alam. Sampailah saya teringat nak tanya peristiwa tu. Bapa saya sampai dia tua, dia tak boleh meluahkan perasaan dia. Maksudnya, saya naklah dengar kan macam mana ayah saya susah jaga. Kenapa ayah saya tidur waktu kita pergi tengok air terjun tu kan. Air Madar. Ayah dia tak ada cerita. Dia makan je. Dia tak jawab. Sampailah dia meninggal. Sampai dia meninggal. Kalau dah zaman yang dah senang, saya dah hidup senang kan. Nak pergi mana pun boleh. Masa saya bertanya soalan tu, gaji saya dah RM25,000 sebagai CEO anak syarikat milik Astro. Bapak dia tak apa, saya tak ada cerita. Dia makan je. Dengan harapan saya ubah topik lah.
Berarti bapa kita menganggap menceritakan kebertanggungjawaban dia besarkan kita dalam keadaan susah pun. Bukan kisah bapa sejati. Maksudnya bapa sejati ni, dia tak cerita kat anak dia, dulu aku besarkan kau susah. Aku hidup tu, masa hang duk pi tengok ayak tu, aku tidur, hutang banyak tak? Dia takkan cerita. Dibawanya kisah tu sampai ke mati. Sebab tu saya tak banyak cerita tentang ayah saya ni. Saya nak tulis kan. Tentang ayah saya tak banyak cerita. Sangat sedikit, sangat minimum. Sebab tu saya hanya boleh menulis, ayah saya menyebut dia berbangsat. Daripada kampung Megat Dewa, Kota Rentang Kedah, pergi ke Sungai Baru. Yang kemudian faktanya dibetulkan oleh mak saudara saya. Ayah saya bukan berbangsat. Ayah saya, Tok Udoh tu adalah mak saudara dia. Yang saya tak tahu. Ayah saya dah meninggal pun saya tahu. Saya balik baru ni, ada video saya tu orang pakai potong. Mak saudara saya ni kecil hati lah. Dia panggil saya, mak saudara pupu saya. Non, dia kata, Mat tu bukan mai jadi bangsat dekat Sungai Baru. Mat dengan aku ni sepupu. Ni mak saudara saya the last yang masih hidup di Sungai Baru. Saman dengan Hudoh tu dia kata dua beradik. Saya baru tahu. Saman dan Hudoh ni dua beradik. Yang hang pergi kata, Pok hang bangsat main Sungai Baru, aku kecil hati. Maksudnya kerana video tu menyebut bapa saya berbangsat. Sebab bapa saya cerita pada saya, aku je kecil tak ada kerja, aku duduk kampung susah, tok hang mati, orang katok. Aku mainlah ke Sungai Baru, bangsat, cari makan hidup. Menumpang kat rumah Tok Udoh. Kerana saya membahasakan tok saya tu, tok pupu saya tu Tok Udoh. Dia pun bahasakan Tok Udoh. Dia tak bahasakan nama mak saudara. Jadi orang tua kita, itulah cerita. Bila saya sedih ni, mana saya boleh menulis autobiografi Slamet Asrin ni dengan begitu banyak. Saya boleh menulis semua kenangan masa kecil saya dan orang lain sangat banyak. Tapi saya tak boleh menulis tentang ayah saya. Sebab sampailah dia meninggal, ayah saya refuse untuk bercerita beratnya beban dia menjadi ayah waktu membesar. Dia kata okeylah. Sekarang hang tanya pun time kita ada okey. Kita boleh makan yang tofu. Buat apa dah kita nak cerita zaman makan ikan masin, zaman nasi kosong, makan dengan garam. Bapa saya anggap kata, walaupun aku tak pernah, macam ni lah. Kalau dia cerita lagi, dia terasa dia seperti ayah yang menderitakan anak dia balik. Ayah saya punya sayang, betul-betul sayang kita ni kan. Sampai kita dah besar ni, umur saya pada tahun-tahun tersebut, hujung 30-an. Ayah kita takkan cerita sebab dia kata itu masih lagi membuat anak yang dia sayang dia menderita sebab mengingat momen-momen yang sangat menderita. Padahal kita kata mana menderita dah Pak. Sekarang dah okey lah. Itu saya jelaskan pada tuan-tuan. Apa yang membezakan tentang rungutan hidup dulu dan sekarang. Saya kata pada Hafizul Faiz, bapak-bapak saya dulu. Pasal bapak Hafizul Faiz bayar saya. Saya sebut bayar bapak-bapak kita dulu. Adalah orang Melayu yang tak terpelajar. Tak pergi sekolah. Bapak saya pun sekolah sampai darjah 2 je. Tapi boleh membaca, Alhamdulillah. Mak saya tak boleh membaca. Tapi bapak-bapak kita dulu tak terpelajar. Tak tinggi nilai intelek dia. Tak besar mereka punya point of view terhadap hidup. Tapi mereka faham menjadi ayah. Mereka faham menjadi ayah. Saya minum air sekejap. Jadi saya kata satu ilmu yang kita tak boleh dapat dengan banyaknya buku. Satu ilmu yang tak boleh kita dapat dengan banyaknya pengajian. Satu ilmu yang tak boleh dapat dengan banyaknya yang kita ada sekarang Faiz, hidup kita ni. Yang bapak kita ni tercorot di kampung. Bapak saya ni hidup dia di 3 perantaraan. Membesar sampai usia 10 tahun di kampung Kota Rentang Kedah. Kemudian membesar sampai usia 21 tahun di Sungai Baru. Dan 21 tahun ni dia besar di Alustar. Sebagai buruh di ID bila dia dapat kerja. Keluar daripada kehidupan bendang, pergi kerja buruh JKR. Tapi ilmu ni tak ada. Bapak kita tak bagi you, dia tak tahu daripada mana. Tapi ilmu inilah yang hilang pada kita. Kerana kita banyak mengungut, kita banyak menggambarkan nasib kita dan kebencana yang berlaku kat atas diri kita untuk dikasihani orang. Bapak kita dulu tak ada siapa nak kasihan. Dia kena usaha dan keluar. Dan akhirnya Faiz, kita buang banyak masa to get people attention. Nak mendapatkan perhatian orang di atas kesukaran hidup kita. Untuk dikasihani, untuk difahami. Tapi masalah tak selesai. Jadi kita pergilah jumpa kawan kan. Jumpa aku sekarang bisnes susah lah Faiz. Atau aku sekarang, budak-budak sekarang, anak-anak sekarang. Dia tak mengubah apa-apa. Sebab bapak kita dulu mengajar. Face the real thing. Kita ni kerana ada banyak budaya diskusi. Kerana banyak budaya kononnya bertukar-tukar pandangan. Akhirnya bahagian yang sepatut kita telan untuk menguatkan otot jiwa. Bahagian yang patut kita telan untuk menguatkan otot akal. Kita tak telan.
Jadi saya kata betul lah. Orang tua-tua dulu kerja berat. Badan dia sasa. Walaupun dia merokok, oksigen dia berjalan dengan baik sebab dia kayuh beca, dia buat bendang. Berarti tubuh tu telah menggambarkan kekuatan mental mereka. Tubuh tu pun telah menggambar kekuatan hati kita. Kita ni Faiz, badan steady lah pakai lawa. Sebab ditutup oleh gaya pakaian yang boleh dibeli dengan duit. Tapi otot kita lembik. Gambarkan hidup fizikal kita pun lembik. Mental kita pun lembik. Semua benda kita nak rungutkan. Semua benda kita nak keluhkan. Semua benda kita nak ceritakan. Semua kepedihan kita tak mau telan. Kita nak ludah supaya orang tahu. Jadi saya kata satu ilmu yang kita hilang yang sangat berharga daripada mak ayah kita dulu adalah pengalaman yang tak boleh dibeli. Buku kita nak baca boleh beli kan. Pergi universiti ada duit boleh belajar. Kursus, sifu, jumpa semua. By money you can get it. Jadi saya kata orang tua kita dulu, dia belajar. Macam mana otot dia menjadi sasa, itulah jiwa dia. Bagaimana tubuh dia menjadi kuat, diuji oleh waktu, itulah akal dia. Dia mungkin tak ada kecerdikan seperti kita. Tapi dia mampu mengharung hidup dalam zaman yang sukar. Kita mungkin kan. Ada kecerdikan tu, tapi hidup kita lembik dalam mengharung kehidupan. Itu jadi terbalik dia. Maksudnya, bapak kita ni dulu ada ketabahan hati yang kuat untuk mengharung hidup yang rumit. Kita ni hidup tak rumit mana pun. Tak perlu pun setabah bapak kita dulu sebab kita bukan alami kemiskinan yang teruk. Betul tak? Dan kita pun tak perlu otot yang kuat dan mental yang kuat nak lalu seperti mana zaman bapak kita dulu. Kayuh beca 20 sen, 30. Kita ada banyak peluang untuk mengubah kehidupan kita walaupun tak sekaya mana tapi tak akan balik susah macam bapak kita dulu. Iaitu makan anak pun tak terjamin. Kami ni 24 hari dia makan sebulan. Kena ikut purata. 6 hari mesti berlapar. Itulah kemampuan gaji ayah saya menyara keluarga. Akan ada waktu bertindih sebulan tu 6 hari memang tak makan. Kalau nak makan 6 hari tu saya kena makan atas. Tu saya kata jambu batu kat kampung. Buah-buah dekat kampung. Ulam dekat kampung. Tumpang rumah jiran ke makan apa semua. Jadi saya nak nasihatkan tuan-tuan juga. Supaya salah satu perkara yang orang dulu tak ada. Apa yang kita kata hebatnya kita tentang akses terhadap pengetahuan. Hebatnya kita akses tentang kematangan fikiran, guru-guru dan sifu-sifu kan. Tapi kita tak belajar daripada pengalaman. Alam tak mengajar kita. Bapak kita dia kayuh basikal, dia kayuh beca. Saya mungkin boleh bayang lah. Beca tu panas kan, dia ada payung beca tu kan ada kan. Dan waktu dia kayuh, saya fikir ayah saya hanya kayuh tu seperti satu kelas. Kena kayuh juga. Kalau tak cukup RM1.50 tak boleh beli beras buat balik rumah. Untuk anak-anak makan. Itulah yang ada dalam fikirannya. Dia kayuh Kayuh dia tengok kiri kanan dengan begitu laju. Harap orang melambai. Kena ada orang lambai untuk genapkan duit ni supaya balik. Jadi itulah yang mereka belajar sepanjang mereka hidup. Kerana dia kerja gaji bulan kerajaan, dia tahu hujung bulan dia dapat gaji. Tapi day to day, gaji bulan tu hanya boleh menyelesaikan bil. Bayar sewa rumah, sekolah saya apa semualah. Bahasa sekolah ke apa ke. Tapi nak makan hari-hari dia kena bekerja. Jadi saya kata itulah sekolah yang tak ada pada kita. Yang mana waktu kita pergi bekerja, kita tak akan menguatkan otot kita. Kita komplain pasal majikan. Kita tak boleh kuatkan otot kita, kita komplain kita ni mangsa daripada ketidakadilan masyarakat. Bahkan keadilan bekerja, kita komplain performance kita bos tak nampak. Tapi orang tua-tua kita dulu, dia tak ada masa untuk komplain about the other people. Because time sangat bernilai. Untuk memastikan sekali pusing kayuh adalah sebiji beras. Kalau nak dihitung lah, berapa kali ayah saya kena kayuh untuk jadi segenggam beras. 2 genggam jadi 1 kepul beras. Nak balik anak kena 2 kepul, setengah cupak. Jadi itu menjadikan mereka tabah walaupun mereka tak sepelajaran seperti kita. Maka saya bagi tahu dekat tuan-tuan untuk tuan-tuan faham bahawa kadang-kadang kan satu takdir telah diubah ke atas satu bangsa tu. Nah, saya tak kata sekarang tak layak bersyukur, tapi kenapa banyak sangat merungut? Saya tak katalah kenapa tak bersyukur, tapi kenapa banyak sangat merungut. Dan merungut tu pun saya fikir kata, bolehkah dia menyelesaikan masalah? Bolehkah dia menyelesaikan masalah? Bapak kita dulu dia tak boleh nak merungut, siapa nak dengar? Dia pergi ke tempat sama-sama kayuh beca kan. Setiap orang termenung. Mencari sedikit tenaga dan sedikit nafas untuk kayuh lagi. Kerana orang tu tak akan buang tenaga dan nafas dia merungut. Kerajaan salah ke, dasar ekonomi baru salah ke apa, tak ada. Kerana dia tahu. Anak-anak tunggu kat rumah. Kena balik ni. Yang kecil nak susu, yang besar nak makan. Sebab survival makanan tu adalah hari ke hari. Saya boleh bagi tahu pada tuan-tuan, saya duduk di Pumpung Kedah sampailah saya duduk di Jitra. Jadi berarti sampai tahun 81. Dan mungkinan awal-awal saya tinggal di flat Mergong tahun 81 pindah kan. 82.
Saya cuba ingat betul-betul dulu. Saya ambil lah kata sampai tahun 81. Tak pernah saya lihat keluarga saya mampu membeli beras untuk hari esok. Maksudnya ulang alik ke kedai itu adalah membeli harian. Mekat Dewa dah tak ada keluarga dah. Saya dah habis semua keluarga Mekat Dewa di Kota Rentang, dah tak ada keluarga dah. Mak saudara saya dah meninggal. Pupu saya tu berpindah ke Teluk Kecai. Bangli tu. Dia berpindah ke Teluk Kecai. Jadi saya tak pernah balik dah ke Mekat Dewa. Orang Mekat Dewa, terima kasih Amir. Mekat Dewa. Bapak saya orang Kota Rentang, Mekat Dewa Kedah. Mekat Dewa, Kota Rentang Kedah. Jadi saya jelaskan kepada tuan-tuan, itulah yang menjadikan ketabahan yang berbeza. Lepas tu saya tentu Hafizul Faiz dalam interview dia dengan studio Asyakirin studio kan. Saya tahu dia rumuskan benda tu. Sebab tu saya kata Faiz, satu perkara, sebab saya dah cerita kata kalau saya tak jual buku ni. Saya tak jual buku ni, tapi saya cerita pusingan mukadimah yang kemudiannya dunia pegang pada pandangan Abdul Rahman Al-Khalduni. Jadi Abdul Rahman Al-Khalduni lahir 1332, wafat 1406. Dia menulis kitab masyhur ni yang dipanggil bapa bagi segala ilmu sosiologi, antropologi, sampailah kami bercakap geopolitik sekarang, berasal daripada ibu buku ni. 1377 tahun buku ni dituliskan. Kata Ibn Khaldun ni ada 4 pusingan generasi. Golongan yang berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Generasinya, mereka ni berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Dan mereka dapat sesuatu tetapi tak dapat menikmatinya kerana mereka berjuang. Dia berjuang, dapatlah sesuatu tapi tak sempat menikmatinya. Tu ham. Mereka tak dapat menikmatinya. Datang generasi yang kedua. Melihat perjuangan generasi pertama tapi mereka menikmati hasilnya. Jadi bapa kita ni pugar-pugar hutan, pugar-pugar ni dapat bendang. Bekerjalah dia membesarkan kita dengan bendang yang ada. Kita melihat bapa kita bekerja. Bapa kita pun meninggal. Dia tinggal harta kita, bendang dah ada hasil, padi dah boleh dijual. Kita dapat 2 benda. Membelanjakan harta yang ditinggal oleh bapa kita sambil menghormati perjuangan mereka kerana mereka berusaha membesarkan bendang. Kita adalah saksi bagi kejadian tersebut. Datanglah pula satu generasi kan. Dia lihat bapa dia hidup senang ya. Sebab dia tak dapat melihat atuknya yang telah pun membanting tulang tanpa apa-apa. Daripada tanah yang kosong menjadi bendang. Bapa dia menjadi bendang ada hasil. Tapi masih ingat jasa bapa dia. Dia tak nampak dunia atuk dia. Dia nak hasil bendang ya. Hasil bendang dia nak beli kereta. Bapa dia ni dapat hasil bendang buat rumah. Dia dah sampai rumah dah ada, dia nakkan kereta. Maka dia hanya nampak gaya hidup bapa dia yang ada rumah tapi tak lengkap, tak ada kereta. Rumah tak ada aircon. Datanglah generasi ni. Menyusutkan lagi nilai pertambahan harta tapi menyusutkan lagi nilai pertambahan harta, mengurangkan lagi kebolehupayaan harta yang ada. Datang generasi yang keempat, dia nampak generasi ketiga yang asyik bergaya. Akhirnya harta tu dijual. Kerana nak mengekalkan gaya tetapi dah tak tahu macam mana nak menghasilkan perjuangan, menghasilkan tambah tu. Maka yang keempat ni dia jual semua harta. Itulah pusingan yang Ibn Khaldun sebut tentang the fourth generation. Temu yang dalam ni dia sebut yang generasi keempat makan rasuah dan kemudiannya menjadi penyeleweng. Itulah kot saya share dengan tuan-tuan. 2.7 ribu orang petang Sabtu ni. Supaya tuan-tuan faham. Kata di tengah-tengah. Saya tak adalah marah. Cuma saya kata ambillah sedikit pandangan. Barangkali betul. Apabila kita banyak berungut, kita share di media sosial. Kita rasa, akhirnya kita rasa lega. Kerana kita dibetulkan sebagai orang yang sebenarnya sedang susah. Sebab kawan-kawan sokong, kita jumpa dan kita diraikan sebagai orang yang benar lah, betul lah. Kau dalam keadaan sekarang menanggung beban kos sara hidup. Tapi 1000 tanda benar pun tak akan mengubah keadaan. Kerana sokongan yang tidak mengubah realiti. Balik realiti dekat tangan kita juga. Kita kena berjuang, kita kena berusaha. Maka tu saya bagi tahu sekarang kepada tuan-tuan, berhentilah. Daripada menjadi orang yang banyak merungut, dan fahamlah, rungutan boleh saja menjadi healing. Tapi, it don't change the reality. Realiti ni kita kena hadapi. Itu anak kita. Kawan-kawan boleh katalah, kesian lah dekat kau Zainal. Kau adalah bapa yang hebat. Bapa yang hebat je kita dapat. Kan? Kehidupan tu tetaplah kehidupan yang sama. Penuh dengan bebanan. Kita nak kena face balik. Akhirnya kita buang masa banyak untuk mendengar suara-suara simpati ke atas kita. Tetapi kita terlupa waktu untuk berjuang yang sebenarnya simpati orang tak akan mengubah apa-apa nasib. Saya fikir itulah. Sebab saya sempat tengok generasi orang-orang. Bapa saya lahir tahun 35. Bapa saudara saya Samsudin bin Man lahir tahun 33. Ibu saya lahir tahun 45. Jadi generasi-generasi ni datang dalam keadaan orang Melayu ni majoritinya miskin. Bapa saya migran ke bandar. Migran ni maksudnya berpindah daripada kampung ke bandar.
Kami ni sewa rumah tak pernah duduk lebih daripada, ada rumah duduk 2 bulan tak boleh bayar, kena halau. Kenapa kami pindah ke Jitra? Jadi bila bapak saya dan mak saya bergaduh, bapak saya nak pindah, kami duduk di Pumpung lah, saya nak pindah ke Jitra. Kami dah tak bayar 6 bulan dah sewa rumah. Pak Awang ni malas nak minta duit. Pak Awang Kepiah ni orang baik di Kedah, Pak Awang Tokek Kepiah tu kan. Dia kata, duduklah Mat, hang pun tak ada duit nak bela anak-anak, rumah tu pun rumah buruk. Pak Awang pun dah Tokek Kepiah di Pekan Rabu. Jadi bapak saya ada rasa malu kerana dia tak boleh bayar sewa rumah sampai 6 bulan. RM28 je sewa rumah tu sebulan. Rumah tu sekarang anak dia nama Liza duduk. Tu tapak rumah lama saya tu. Liza dah buat rumah batu cantik. Jadi bila nak pindah pergi ke Jitra, mak saya marah lah. Kami ni nak pergi rumah adik-beradik kami di Sungai Baru semua dekat ni, duduk Jitra, kita pergi merantau jauh. Tapi bapak saya ingat lah, saya ada dalam perbincangan, saya budak tahun 79, saya darjah 6. Pak saya kata, Yum, aku dah malu dah tengok anak-anak duk halau, kita kena halau rumah, angkat duk angkat barang. Bila kena halau rumah, dulu kita kertas tak banyak. Mak saya ambil kain cadar, bungkus periuk belanga, gini, ikat, saya bertanggung. Lepas tu mak saya bungkus kain baju, kak saya tanggung. Hak berat-berat, pak saya tahu. Kami berjalan kaki tau, setiap kali kena halau rumah, kerana tak mampu bayar sewa rumah. Jadi daripada banyak kali tu, kami dapatlah duduk paling lama dengan Pak Awang ni 2 tahun. Tapi 6 bulan kemudian bapak saya tak mampu bayar sewa rumah kerana saya kata tadi kan, gaji tak meningkat tapi anak-anak pergi ke sekolah bertambah. Abang saya di St. Michael, kakak saya mengaji di Asma. Kakak saya mengaji di Haji Mat Syarif, saya mengaji di sekolah Iskandar. Adik lelaki saya belajar di sekolah Sultan Abdul Halim. Ada lagi yang kecil-kecil baru beranak. Jadi bila sampai waktu tu, pak saya kata pindah pergi Jitra, bapak saya nak quarters. Quarters tu menjadikan kami tak dihalau. Quarters tu tak jadi, menjadi kami tak dihalau. Jadi perdebatannya pak saya kata, Yum, aku dah tak mau dah tengok anak-anak kita duk berjalan malam bawa barang kena halau rumah. Depa besar lah, depa malu. Nak kena tukar sekolah, aku penin Yum. Mak saya ni nama Yum. Kita piduk lah Jitra. Ada quarters, tak kena halau. Pasal ada quarters Madar. Itu saya berpindah dan tinggal di quarters Madar di Jitra Kedah, sebelah pusat sukan depan hospital tu. Dulu hospital tu ladang getah, tempat saya kutip buah getah, main buah getah. Pindahlah di situ. Kami duduk situ 2 tahun. Sampailah bapak saya ni kemudiannya layak menerima rumah kerajaan, flat Megong tu, dengan bayaran bulanan RM50 sebulan. Barulah kami pindah balik ke Alor-Setak kerana jaminan rumah tu tak akan dihalau kerana dia di bawah rumah pembangunan orang miskin. Kerajaan Kedah buka, Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, dia buka rumah tu. Kami berpindah dah balik duduk. So saya nak ingatkan kepada tuan-tuan, kata ya tidaklah mudah. Tapi orang-orang dulu tak apa. Kerana mereka tidak mempunyai ruang untuk meratap apa hidup yang mereka ada. Jadi sampai bapak saya refuse ni, sampai dah tua kan. Saya pergi makan dengan bapak saya Yong Tofu. Saya beli kat dia seluar cargo pen, Camel. Sale beli 2 free 1. So dia boleh pilih. Seronok bapak saya dengan wajah seronok. Nak makan Yong Tofu. Dan saya teringat tentang bapak saya tidur waktu kami pergi, saya kata kami bercuti pergi tengok dam Pedu tu kan. So bapak saya ni sampai tua tau. Dia tak pernah bercuti. Dia tak pernah gemar tentang perkataan bercuti. Pak, jom kita pergi jalan tak? Kalau nak pergi jalan ni maksudnya melawat saudara mara. Pak, jom kita pergi Jakarta, cik buat pasport antarabangsa kat Pak, kita pergi Jakarta. Dia tak mau. Kalau hang nak ni, jom kita balik Kedah pergi rumah. Dia suka berjumpa rumah saudara mara. Sebab dalam hidupnya, dia tak kenal apa itu bahagia. Jadi kerana tak pernah faham tentang bercuti tu apa. Melihat laut tu apa. Melihat apa tu apa. Bapak kita tak tahu apa itu cuti. Yang dia tahu pada waktu dia sibuk hidup ni, mengunjungi saudara mara adalah satu perkara yang seronok. Jadi kalau saya ajak Pak, saya pergi Pak, jom kita pergi Jakarta Pak. Jalan-jalan sana jam-jam lama lagi banyak. Pak saya tak mau. Kadang-kadang kita balik pergi rumah orang tu, rumah orang ni, dia menganggap waktu berharga adalah demikian. Kemudian saya tanya kat Pak saya tentang, dia tak akan cerita, dia tak pernah cerita. Dia tak pernah cakap dekat saya sepanjang dia bawa beca bertahun-tahun tu, pernahkah dia dimaki orang? Pernahkah beca tu ditarik tengah dia kayu? Kayu tak bayar kan? Beca tu ditarik oleh pemilik beca. Saya cuba tanya banyak benda, bapak saya tak akan cerita. Sebab dunia seorang bapak ni, sampailah saya pun dah jadi bapak dah. Bapak saya meninggal 2004, umur saya 37 tahun. Bapak saya tak pernah cerita dia satu benda pun, kerana dia menganggap sampailah saya tua, dia ada cucu dah, melindungi daripada anak-anak tahu betapa azabnya menjadi bapak tu adalah rahsia sampai mati. Ikut begitulah saya fikir. Saya cerita pada Pak Hafizul Faiz,
Bapak-bapak zaman dulu ni Hafizul Faiz. Sampai kita tua. Dia tak akan cerita. Daripada kecil, dia anggap kata kita jangan tahu sebab tugas kita adalah pergi sekolah. Kemudian sampai besar, dia tak nak kita tahu. Tugas kau sekarang belalah anak kau. Bukan tugas kau sekarang ni memahami apa yang aku lalu dulu. Kau pun akan lalu. Kau tengah bela anak kau macam-macam susah kau lalu dalam zaman kau lah. Zaman saya susah tu lah. Tapi dah ada perdana bisik lah. Zaman saya susah tu, anak saya Syahir dah mengaji di private school. Zaman saya susah tu kan taklah susah. Tapi dia anggap kata, kau uruskanlah dunia bapakmu sekarang. Tak tanyalah lagi tentang dunia bapakku dulu. Maksudnya dia menjadi bapak dulu. Ini yang saya cerita tentang yang membezakan kualiti kita mengharung hidup dan kualiti orang dulu mengharung hidup. Kerana orang dulu tak ada peluang untuk merungut. Orang dulu lukanya dia rawat sendiri. Dan tak ada luka pun. Dia tak membenarkan pun luka tu berlaku. Bila luka tu berlaku, dia tak bersedih dan berasa kecewa di atas hidup kan. Dia tak benar pun luka tu berlaku. Dia tak rawat. Sebab tu dia tak ada healing kot. Dia tak ada cuti, dia tak ada apa. Dia menganggap kata dia tak akan membenarkan bahawa anak ini adalah punca teruknya hidup dia. Membesarkan keluarga ni adalah punca azab yang dia kena lalu. Dia tak benarkan luka tu ada dekat diri dia. Tu yang saya fikir